Masuk pula. Wah. Wah, dah sejuk dah saya datang lambat ya. Oh, Waalaikumsalam. Wih, sedap kan? Apa hari ni? Wah, klaim mak apa ni? Aduh. Oh. Aduh. Aduh. Aduh, apa menu hari ni? Kenapa ni terbalik? Kenapa ni terbalik? Ni cantik. Ni apa benda? Dua-dua pula dah. Siapa nak beritahu siapa menu? Apa menu hari ni? Cepat. Menu ni apa? Ni apa benda ni? Apakah ini jeruk maman ke ni? Macam ni. What is it? What did you cook? Mussel. Yeah, mussels buat apa? Steam mussel. What did you put inside? Fish stock. Double cream. And sauteed garlic and onion. Sauteed garlic and onion. Then you get the juice from the mussels saya. Looking good. Sedap ni. Kalau panas sedap ni. Lebih sejuk dah. Ni dia. Ni jadi nak kata ni kata-kata lah. Makan orang kaya kan? Dia kata ratah tak main nasi-nasi belauk tak ada ya. Ratah je. Bismillah. Sedap. I would put a bit more lemon. You tak lemon tak? I put a bit more lemon. Mussels ni saya bukan suka sangat pun sebab belakang dia ada bitter aftertaste sikit kan, dia baik-baik sikit. Tapi kalau rasa feeling nak kaya boleh lah. Bismillah. Bit more lemon. The seasoning ni sedap dah, cuma lemon je. Thank you. Ni siapa lagi? Ni dulu lah. Shampoo. Sekejap. Lepas tu, tengok dalam ni, tengok dalam tu. Ni makan orang have. Bismillah. Ni rasa lemon, siapa punya? Very nice. Very. Get a spoon. I want you to taste, get a spoon, taste. Semua ambil keluar sudu, taste this one. Yang lain sambil rasa lagi lah. Rasa dia punya masam ni jadi dia hilang rasa anyir tu. And masam dia just ngam-ngam je sedap. Dengan seafood mesti kena ada lemon sikit. Ni rasa kuah dia je. Tinggal mangkuk je dia orang. This is very nice. Sedap kuahnya ni. Alhamdulillah. Ngam tak? Kan? Sedap. Mana sudu? Ada. Ni kedekut ni. Bismillah. Sikit lemon. Kasih lemon sikit. Siapa punya? Lemon sikit. Tambah peras. 2-3 titik sedap dah. Ni siapa punya? Ni, okey awak punya. Lemon sikit. Lemon sikit sedap. Ini very sedap. Very sedap. I think maybe this one is better than the other one just now. Cuba rasa. Tak, orang kata milkiness, creaminess tu comes through. Cuba rasa. Rasa semua rasa, cepat. Rasa. Cepatlah. Tak, semua orang rasa dia punya. Dia rasa lemak je. Cuba rasa. Rasa. Kalau you tak tahu, tak rasa, you tak boleh nak compare. Okay. Method of cooking. Steaming. Okay, steaming. Lagi. Tu je, steaming. Pekat sikit ni. Ni lah. Dia punya banyak rich punya krim bagi free ya. Okay, berapa minit you steam? 7 kali. Ni pun sedap. Cuma garam kurang sikit dekat saya lah. Siapa punya? Garam kurang sikit je. Ni pun sedap. Kalau bubur lemon 2 titik ni sedap. Lagi much better. Ini siapa punya? Awak punya ni. Herb siapa yang letak dalam? Biasanya untuk seafood, herb siapa yang sesuai? Thyme tak? Thyme is for daging. Seafood apa? Sebutkan 5 jenis herbs yang you tahu. Parsley, bay leaf, okay. Basil, oregano, cilantro. Lagi? Adil? Thyme, yes. Lagi? Rosemary. Dia tak kira fresh ke, dry ke, herbs are herbs. Dill. Seafood ialah basil dengan dill yang sesuai. Biasa kita letak pinggan sebelum servis. Memang kita pegang-pegang ada fingerprint kan. Jadi kita buat apa? Basahkan towel. Wipe around. Now, plates must... Ni apa? Apa dish ni nama? Sorry, what's your name again? Meha. Okay, Meha. What did you... presentation wise, very nice. Presentation wise, very nice. What pomme is that? What is pomme? Pomme de terre. Pomme bahasa Perancis, P-O-M-M-E-S, pomme is apple. Bila jadi pomme de terre, pomme, P-O-M-M-E-S, D-E-T-E-R-R-E-S. Pomme de terre tu potato.
Ni kita panggil potato William kan? William potato. Dalam tradisional Pom William. Pom William. Potato. Same daripada mashed potato you boleh buat Pom William, boleh buat Pom croquette, potato croquette. Apa lagi? Ball macam bakso tu. Kan pun boleh juga bergedil. Sama. Kalau kita tengok konsepnya sama dengan Melayu ataupun Jawa tu juga. Yang bergedil tu sama lah juga. Ini bergedil Perancis lah. Kan? What did you put inside? Take your hands out. Okay. Salt and pepper. Lagi. Kenapa jadi grey colour your potato ni? Tambah apa? Nutmeg. Nutmeg banyak lah. Banyak ke? Bismillah. Apa dah? Coating untuk apa? Coating Buat standard breading procedure juga. Flour, egg wash and breadcrumbs. Okay. Cuma colour tak betul. Colour jadi macam kau gentil berapa hari ni? Ha? Gentil berapa hari ni? Apa dah pakai sudu ni? Ni si best. Sos ni sos apa? creamy lemon sauce. Apa dia? Creamy lemon sauce. Dengan salsa. Pineapple sauce. Ha? Pineapple salsa. Pineapple salsa. I love your salsa. Lidah saya suka masam. Okay. Ni boleh menjadi muak. Lemon sauce ni dengan krim ada rasa lemak sikit kan. Lepas tu you potong dengan the tangy salsa. Very sedap. So eating experience tu. And you punya salsa punya potongan pun cantik. Same size. Bila kita potong size yang sama. Supaya kalau nak kita masak, ni tak masalah. Kalau kita masak, dia masak pada waktu yang sama. Punya pelat ni. Siapa punya? Mana? Ayo. Dah dekat sikit. Kenapa terbalik lentang ni? Mana bagi kulit dia? Oh, separuh yang cabut. Oh. Okey. Saya nak tengok kenapa dia jadi macam gooey macam ni? Kenapa lembik-lembik gooey? Awak godek lama ke? Kan? Awak godek lama dia jadi macam betul kan? Kan? Dia jadi macam jadi gam. Okey. Jadi gam. Tengok boleh nampak jadi gam. Lepas tu maybe tak cukup tepung sikit kot. Dia lembik sikit tapi macam itu. So tekstur salah ya. Kenapa kita letak clove kat atas? Aroma. Kan letak cengkeh tu aroma. Plus nampak cantik lah. Bila kita goreng tu nampak aroma cantik. Kenapa kita kut now salsa ni? Balik Setelah pun kedekut. Rasa sedap. Rasa sedap tapi lemon sauce tu tak rasa apa. Rasa cukup. Ikan ni sedap. Nanti. Nawaknya. Okay. Kita tengok. Ni pair lebih baju ke? Pair lebih baju ke apa ni? Kenapa dah 3 dah dia macam dalam dia colour dia tu Memang colour berkedil. Lebih ramai. Memang colour berkedil. That's okay. Badan top nutmeg. Sengal ni, apa kepala ni nutmeg. Mentang-mentang Hexa sponsor Lagi? Oh, ada lagi. Hello. Clean. Kenapa sos? Cuba rasa. Sos dia rasa pelik sikit. Macam letak tepung ke? Awak letak tepung ke tak? Ada tak rasa letak tepung? Ada. Rasa something mentah. Ada tak? Kan? Rasa something mentah. Ni cantik salsanya. Dia colour-colour ni halus kerja dia. Ini tak ni. Pom William ni kenapa ni? Kena ranak dia stem roll ke? Tengok semua dia macam grey. Siapa punya? Syamil. Ada Kelantan. Ada Kelantan berapa je lah kuning. Banyak nutmeg Kenapa banyak nutmeg? Okay. Kalau kita guna herbs and spices ni, herbs and spices, rasa dia concentrated, rasa dia kau turun tangan. Rasa dia kau. Kan dia rasa dia kau, jadi kita tak boleh letak banyak. Bila letak banyak, dia overpower, instead of enhancing the flavour of the potato tu, dia overpower the potato. Dia rasa asli potato tu. Jadi lari maksud, lari topik. Kan? Herbs and spices, use, orang kata, berpada-pada. Kalau tidak memang berdengung, kan? Sama juga dengan serbuk kunyit.
Kalau kita letak banyak pun jadi. Memang colour cantik lah konon. Tapi rasa maung. Sama spices orang putih sama. Ya. Ni cantik nampaknya. Rasa sos dulu ya. Ni kita makan sekalian. Bismillah. Makan sekaligus tu sedap dia. Tapi maybe dia cream lemon sauce ni jangan creamy sangat. Sebab jadi jelak. Jangan creamy sangat. Punya. Tengok. Ni pula. Grey juga. Grey juga. Biasa kita, kalau tak nutmeg pun tak apa. Tak payah letak nutmeg sebab dia alter the colour. Kan? Sebab nutmeg tu naturally dia brown. Jadi letak dalam potato yang kekuning-kuningan ni tukar colour kat lawa. Tak payah tak nutmeg lah. Apa yang kurang sini rasa? Salsa ni. Apa yang kurang? Bukan onion, warna hijau dia kurang. Apa lagi letak? Salsa, tomato, pineapple, cucumber dah? Tak ada apa yang letak hijau? Bell pepper. Tak nampak seketul pun. Siapa curi bell pepper dia? Alhamdulillah. Lama dah. Ya. Kenyang dah. Rasa tak ada rasa. Siapa punya? Ikan pun tawar. Puas tak? Rasa ramai betul tak? Setuju tak? Betul tak ikan dia tawar? Setuju. Kan tawar kan? Okay. Ni tengok juga aku adik. Kenapa kau ramai ambil? Seseorang. Tengok Macam bergedia 3 hari lepas. Tak habis jual dah perangat. Tak habis jual perangat. Aku bagi saya makan. Ni salsa pula kedek. Pekatnya. Salsa pula kedek. Ikut nak salsa ni. Aku nak punya salsa. Salsa betul. Mexico bahasa apa? Tawar hebel. Portugis tak? Spain? Spain bahasa apa? Ya. Tawar ni tak mau lambat dia nak kahwin ni budak ni. Ni siapa punya belengas ni ah? Siapa punya belengas ni? Tak ambil ikan ni. Dia punya? Astaga, dia cover semua. Ni pun? Ni kuning sikit. Ni colour okey sikit. Colour dia kuning sikit. Tak adalah letak 3 kilo nutmeg. Cuma dia tak semua. Garam sikit je sedap. Dia rasa manis potato ni. Pasal hancur lebur ni. Ilah padan dia cover dengan sos. Hancur lebur ikan dia kecilkannya. Ilah. Gerai kontang ni. Dia ada semundang ikan dah. Dia kurang rasa. Rasa pun kurang rasa, ikan tawar. Apa jadi? Ni presentation cantik, ini presentation cantik. Ni tinggi-tinggi di lawa. Tengok Allah Akbar. Bolehlah sikit tapi banyak jugalah ni nutmegnya. Tawar. Apa jawabnya? Tawar sikit. Tawar sikit. To be honest kan, kalau texture wise yang lemon sauce tu, kalau texture wise the first one tadi saya suka. Dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat. Dia ngam-ngam. Nampak pun cantik. Ini tak. Masin ke masam? Aku tak tahu lah ni. Siapa punya? Mai asam? Masin ke masam? Allahu Akbar. Ni kari gula Melaka ke? Ni brown sangat. Dia balum betul nak naik powder 4 kilo. Tak baik. Tak baik. Bismillah. Ni masak sangat pula. Buat acar je. Tu rasa? Masin ke masam? Tak tahu rasa apa? Rasa? Sedap.